You know what, MCU sekarang ni ada banyak benda yang terjadi Antaranya kita tahulah Avengers Doomsday akan ditunda daripada bulan Mei 2026 pergi ke Disember 2026. Ya Allah, lamanya nak kena tunggu filem Avengers untuk sampai di layar perak kan. Tapi tak apalah, yang tu pun kita akan borak in detail. But most prominent benda yang kita akan borak dalam video kali ni adalah berkaitan dengan Spider-Man. Aku rasa aku dah lama gila tak borak pasal Spider-Man. Dan filem Spider-Man Brand New Day akan tiba di Pawagam Malaysia pada bulan Julai 2026, which is tahun depan. Apa benda yang aku nak borak tu? Ianya berkaitan dengan Hulk yang akan muncul dalam filem Spider-Man Brand New Day. So with that being said, let's jump. So hi, assalamualaikum semua. Welcome back to Fitvision YouTube channel di mana kita akan korek plot sampai Marvel suruh kita untuk stop. And thank you very much kepada korang semua yang telah pun menonton video ni. Hopefully korang dapat tengok video ni sampai habis lah Dan kalau ada ads tu janganlah skip. Okay? Thank you very much. Dan kita akan korek plot berkaitan dengan sebuah filem Spider-Man Brand New Day. Lama aku tak borak pasal Spider-Man ni dan ada penlibatan daripada Hulk yang akan muncul dalam filem Spider-Man ni. Tapi sebelum kita borak lebih in-depth pasal benda tu, sebelum kita borak lebih pasal MCU dan sebagainya, aku nak tanya korang satu benda lah. Aku tahu some of you guys ada layan anime juga, betul? Tapi semalam ke 2 hari lepas, tak silap aku, ada event yang berkaitan anime. Sorry, aku tak tahu banyak sangat pasal benda ni kan. Tapi yang aku terkejutnya, Anime of the Year untuk tahun 2025 lah, if I'm not mistaken 2025 ke 2024 tak ingat, aku tak ingat benda tu. Tapi yang menang adalah Solo Leveling. Aku bukannya disagree 100% lah dengan Solo Leveling menang kan. And even masa Solo Leveling keluar episode by episode tu kan, make me hype gila tau. Aku suka gila aura farming dalam anime Solo Leveling yang Sung Ji-woo bagi. But let's be realistic lah dekat sini. Story wise character wise, world build up, Solo Leveling tak reach that kind of story yang majestic tau. Dia lebih kepada story yang self-centered around the character iaitu Song Jin-woo tu sendiri. Kalau aku tanya kau, apa kau boleh namakan banyak karakter dalam Solo Leveling selain daripada Song Ji-woo? Payah. Orang akan ingat the aura farming yang Song Ji-woo buat. And kau nak ship relationship di antara Sung Ji-woo dengan Ha Che-in. Betulkan aku kalau aku salah nama dia. Epic tu memang epic man. Battle dia dengan siapa nama semut tu. Ya Allah, aku dah baca manhwa dia sampai habis pun aku lupa lah. Aku lupa. Gempak tu gempak. Tapi man, Free Rein deserve untuk menang lah award Anime of the Year tu sure. Aku mula-mula ragu tau dengan Amber Heard, one of the members untuk Geeks Frequency kan. Aku ragu-ragu yang Free Rein ni anime yang entah apa-apa ni pasal perempuan, pasal elf akan jadi sebuah cerita yang outstanding. Tapi surprisingly Free Rein makes me cry lah Hanat. Tapi dia tak menang Anime of the Year. Tahu lah macam mana dia orang punya pengukuran. Tapi aku nak tanya korang lah sebelum kita borak pasal MCU ni kan. Korang lebih prefer Free Rein ke ataupun Solo Leveling? Korang boleh komen kat bawah. Tapi aku story wise is Free Rein lah, to be honest. Okay, so jom kita borak pasal MCU. Dah pasal anime ni bagai. Sebelum pasal Spider-Man Brand New Day, nak borak dulu pasal Avengers Doomsday. Untuk pengetahuan korang semua yang belum lagi tahu, Avengers Doomsday telah pun ditunda daripada Mei 2026 pergi ke Disember 2026. Secara tak langsungnya, Avengers Secret Wars pun kena tunda juga. Dia akan pergi daripada Mei 2027 pergi ke Disember 2027. Yes, lama gila. And ni penantian ni memang sangat, what do we call penantian adalah satu penyiksaan. And kita kena tunggu benda ni hujung tahun depan baru dapat Avengers Doomsday. But to be honest, let's be real kat sini, ini berita yang sangat bagus. Sebab knowing that Marvel Phase 4 gagal untuk cipta satu foundation yang solid berkaitan dengan The Big Bad
sebab kita tahu back then kita ada Kang the Conqueror, sekarang ni berubah daripada Doctor Doom. So, perlukan penelitian yang sangat mendalam daripada MCU untuk deliver satu story yang bagus tau. Sebab sekarang, up until now, kita masih tak ada penampakan Doctor Doom langsung. Okay? So, bila diorang delay ni, diorang boleh fokus on story, diorang boleh fokus on visual. Penting sekali adalah story lah, tapi visual pun penting juga. Sebab aku tak nak filem Avengers Doomsday yang kau tengok ada teaser, kursi banyak pelakon yang akan muncul dan ada banyak lagi pelakon yang akan muncul, tiba-tibanya visual dia jadi sampah. Aku tak nak benda-benda macam budak terapung dalam Thor Love and Thunder. Aku tak nak CGI macam dalam series She-Hulk. Aku tak nak story yang lemah macam filem The Marvels yang menjadi sebuah filem yang paling teruk selepas Avengers Endgame. Tak salah aku dia paling teruk, ataupun Ant-Man and the Wasp Quantumania menjadi filem teruk selepas Avengers Endgame kan. Aku tak nak quality macam tu. Aku nak quality story yang bagus, aku nak visual yang bagus juga. So dengan delay ni, hopefully diorang boleh execute benda tu. Kau jangan bila delay macam ni, kau servekan story yang tak bagus, kau servekan visual yang lemah. Tolong jangan buat benda tu. And the director untuk Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars adalah Russo Brother. Ya, aku pretty sure dan aku percaya yang projek ni boleh jadi walaupun ada banyak keraguan dalam hati. To be honest, hopefully diorang boleh execute benda tu kan. Pasal apa benda tu, biar dulu Avengers Doomsday lambat lagi. Spider-Man Brand New Day akan tiba Julai 2026. So apa rumours yang nak bincang sangat tu? Ianya berkaitan dengan Mark Ruffalo aka Bruce Banner ataupun Hulk akan muncul dalam filem Spider-Man Brand New Day itu sendiri. Okay, isi benda ni bagus. On surface, yes, benda ni bagus. Secara permukaannya lah. Kenapa? Sebab aku nak petik daripada satu studio yang baru nak naik, iaitu DCU, di bawah arahan James Gunn, yang bila mana official trailer Superman, official trailer? Aku rasa betul kot. Official trailer untuk Superman, dia berlawan dengan official trailer untuk Ironheart. Bila official trailer Superman tu keluar, dia punya jumlah tontonan mengalahkan Ironheart begitu saja. Memang well deserved pun. Tapi apa yang aku kagum dalam satu trailer yang singkat tu, dia tunjukkan banyak gila nak mampus karakter lah Hanat. Superman, Lois Lane, Lex Luthor, Mr. Terrific, Guy Gardner Green Lantern. Siapa lagi ada dalam tu? Hawkgirl, Kaiju. Bila tengok trailer Superman, kau rasa overwhelming tau. Adakah filem ni akan berjaya? Dan lagi-lagi bila karakter yang ramai muncul, adakah karakter development memuaskan untuk filem Superman? Tapi letak tepi pasal karakter development, tajuk cerita tu adalah Superman. Tapi how dia buatkan Superman ni salah satu role yang dikelilingi dengan superhero dan juga villain yang banyak, membuatkan itu adalah satu universe. Aku suka gila idea yang James Gunn bawa. And kenapa benda ni berkait dengan Spider-Man Brand New Day? Aku nak dia buat macam tu tau. Spider-Man ada pelibatan dengan hero-hero yang lain, ada pelibatan dengan villain-villain yang lain. Crossover lah basically Macam dia buat dekat dalam Captain America Winter Soldier, Captain America dengan Natasha Romanoff, ataupun Captain America Civil War. Tu bukan filem Avengers tu, filem pasal Captain America dengan Iron Man. Tapi superhero lain pun interact with one another. Vision ada dalam cerita tu. Bagus. Aku suka benda macam tu. Latest yang kita nampak adalah dalam filem Captain America Brave New World. Cerita tu mediocre, basically. Aku boleh agree on that. Tapi aku suka macam mana dia letakkan Bucky Barnes sebagai salah satu plot point untuk memberi keyakinan kepada Sam Wilson untuk menjadi Captain America. Bagus benda macam tu. So, untuk Spider-Man Brand New Day ni mengatakan yang Bruce Banner akan muncul dalam filem Spider-Man Brand New Day, tapi dia bukan akan muncul sebagai cameo.
But fun fact, dia akan memainkan peranan yang lebih lagi. So kita boleh expect more from Bruce Banner. Tapi dekat dalam artikel ni dia mengatakan tak tahu sama ada kita akan nampak lebih banyak Bruce Banner ataupun Hulk. Sebab kita tahu current status adalah Hulk dia sudah pun menjadi Professor Hulk, di mana gabungan di antara Bruce Banner dan juga Hulk itu sendiri. Jadilah Professor Hulk kan. Tapi last recently yang kita nampak Hulk adalah dalam siri She-Hulk. Dah lama lah kita tak nampak Mark Ruffalo dalam filem Marvel ni. Itu pun dia muncul dalam siri She-Hulk yang tak apa-apa tu untuk jadi mentor kepada She-Hulk, dan juga dimunculkan anak dia iaitu Scar daripada planet Sakaar tu kan. Okay. So daripada benda ni, apa teori asas aku untuk benda ni? Aku ingat sebab korang kena tahu satu benda, Spider-Man Brand New Day ni dia ada kecelaruan, bukan kecelaruan identiti, kecelaruan objektif ataupun trajectory. Sama ada nak bawakan filem Spider-Man ini pergi ke setup yang multiverse ataupun street level. Mulanya kita dapat tahu yang filem ni akan jadi multiverse. Andrew Garfield akan muncul, Tobey Maguire akan muncul dan sebagainya. Basically bila nak involve multiverse ni mesti Spider-Man yang lain akan muncul juga kan. Tiba-tibanya dia shift menjadi street level. Sebabnya nak buatkan, sebab ialah Peter Parker sekarang ni mungkin ada dekat college, dia akan berjumpa dengan apa, karakter Sadie Sink dikatakan akan menjadi Mayday Parker kan, ataupun karakter lain. Aku tak ingat pasal benda tu. Tapi memang ada kecelaruan story tau untuk Spider-Man Brand New Day ni. Sampai sekarang aku masih tak tahu dia akan pergi ke mana ni, Spider-Man Brand New Day ni kan. Dan ada pelibatan macam karakter-karakter lain macam apa ni, Boomerang kan. Boomerang kan kata setelah aku tengok video Shazwan Nendo. Shout out to Shazwan Nendo. Lepas tu apa lagi? Scorpion ada. Mungkin kita akan dapat lihat Tarantula pun muncul dalam filem Spider-Man Brand New Day ni ke. Membuatkan aku curious. Cerita ni akan jadi pasal apa? But whatever it is, aku mengharapkan yang kemunculan Bruce Banner Hulk ni, dia akan muncul dalam filem Spider-Man Brand New Day ni as a, bukan mentor, tapi sebagai guidance untuk Peter Parker Spider-Man masuk kembali ke Avengers. Aku mengharapkan macam tu. Sebab, yelah, aku rasa korang semua pun acknowledge yang mungkin bila spell Doctor Strange buat masa Spider-Man No Way Home tu, yang semua orang lupa siapakah Spider-Man iaitu Peter Parker tu kan. For some reason, mungkin Hulk tahu siapakah Peter Parker dan tak terkesan langsung dengan spell Doctor Strange tu. Sama ada Hulk tahu disebabkan ada dua identiti iaitu Bruce Banner dan juga Hulk, ataupun momen masa Spider-Man No Way Home punya spell tu, Hulk ada dekat planet Sakaar, di mana dia membina keluarganya dan berjaya untuk melahirkan anak yang bernama Scar. Okay, so basically Hulk tak terkesan dengan spell Doctor Strange. So bila dia balik ke planet bumi, dia masih tahu siapakah Peter Parker. Bila dia tahu Peter Parker akan terkejut. Kau tahu aku Spider-Man kan? Apa semua? Yalah, aku tahulah. For some reason aku tak tahu kenapa orang tak tahu yang kau Peter Parker kan. And dia orang nak, okay, let's keep benda ni secret. Biar kita berdua je tahu pasal benda ni. Oh, okay, fine. Tapi tiba-tibanya Bruce Banner ni, dia masih lagi ada influence yang besar dalam team Avengers. Dia ni salah seorang member dalam Holy Trinity Avengers tu. Masa Captain America ada, masa Iron Man ada, masa Thor masih ada. So dia ni pioneer juga untuk Avengers. Bukan pioneer juga, memang dia pioneer. So mungkin Hulk adalah tiket untuk Spider-Man masuk balik dalam team Sam Wilson Avengers. Aku rasa macam tu. Yang mana juga ada latest rumours yang mengatakan Yelena Belova soon dia akan join Avengers arahan Sam Wilson. Tapi yang kelakarnya, aku dah scroll dekat Twitter randomly nak tengok sama ada kerja kosong ke whatever kan, kerja yang boleh, you know, maybe sponsor untuk correct plot ke, saja scroll kan. Tiba-tiba tengah scroll tu ada dalam 2 atau 3 rumors yang aku baca, and diorang content creator yang besar kat, bukan daripada Malaysia basically, okay. Diorang mengatakan yang Hulk akan jadi the main villain dalam cerita Spider-Man Brand New Day. Aku macam, what the heck? Kau berteori apa ni? Kau sembang apa ni Hulk akan jadi main villain dalam Spider-Man? Kenapa tak jadikan Hulk sebagai dia punya guidance untuk masuk ke Avengers? Sebab Avengers Doomsday akan berlaku tak lama lagi ni.
Kenapa tak buat macam tu? Kau tahu yang dia bukan nak jadikan Hulk sebagai main villain saja. Dia akan jadikan Hulk itu sebagai savage Hulk yang mengamuk. Benda tu membuatkan aku question, why? Bila aku fikir for some good reason, kalau kita fikir baik lah, kita fikir husnuzon lah pasal benda ni, bagusnya sebab kalau Hulk jadi the main villain dan betul-betul mengamuk, kita akan dapat kembali Hulk yang mengamuk for a really long time yang kita tak dapat. Dan ini bukan Hulk yang berwarna merah, kita dapat Hulk yang warna hijau yang mengamuk for real, bukannya Hulk yang lembut. Bagus. And bagus yang benda tu, dia akan bawa ke Avengers Doomsday. We need force yang kuat untuk lawan dengan Dr. Doom. Mana tahu Dr. Doom ada tim dia sendiri sekarang yang including Captain Hydra, including mungkin Maestro di bawah arahan Doom. Kita tak tahu benda tu. So siapa yang kita nak harapkan satu tim yang kuat untuk lawan dengan Dr. Doom ni? Savage Hulk is a good character, tapi untuk fikir realistiknya, jadikan Hulk sebagai main villain is quite dumb. Sorry lah Marvel, aku terpaksa resist this kind of idea. Walaupun kau tak dengar pun idea aku kan. Sebab recent movie yang kita layan baru-baru ni, Captain America Brave New World dan juga Thunderbolts, dua-dua filem ni menampilkan bukannya villain tau, tapi karakter yang diportraykan sebagai villain of the story. Kalau Captain America Brave New World, the villain adalah the leader, tapi dia punya puppet adalah Red Hulk. So dia mengamuk. Okay lah kan, dia pergi mengamuk dekat White House, melompat daripada White House tu pergi kat satu bangunan yang tinggi tu kan. Puas hati siut. Tapi kalah dengan Tok Nojutsu. Yang kedua, Thunderbolts diperkenalkan dengan satu superhero yang powerful gila, kuasa sama dengan 1000 matahari meletup, kalah dengan Tok Nojutsu. Again, no hit on Tok Nojutsu. Aku suka je kalau setup dia okay. Tapi fan akan bosan dengan benda ni kalau kita tak dapat satu fighting sequence yang best. Macam aku ambil contoh Captain America The Winter Soldier kan. Ya Allah, bestnya fighting sequence dia tu. Yang Bucky memang a three-dimensional punya karakter tau. Kenapa dia jadi macam tu, and dia lawan dengan Steve kan, sap pisau-pisau tu kan. Ataupun ni Captain America lawan dengan Ultron dalam train ataupun bus ke macam gitu kan. Captain America lawan Ultron lah. Epic. Aduh, aku nak benda macam tu. Dengan final battle lawan Ultron tu kan, semua Avengers berkumpul apa semua. Wah, tu best. Tapi on this side lah, aku tak setuju untuk jadikan Hulk sebagai main villain Spider-Man. Please not. Orang akan sick of this. Walaupun mungkin orang ada idea untuk execute tu benda tu jadi make sense. Sama ada dia Profesor Banner ni adalah profesor yang mengajar kat MIT. Contoh Peter Parker jumpa dia. Diorang tengah run satu eksperimen apa semua. Peter Parker pergi selamatkan bandar, masih lagi menjadi Spider-Man, lawan dengan Scorpion, Tarantula, Boomerang, whatsoever. Tiba-tiba Bruce Banner dapat dia punya Hulk tu dah tak dapat kawal tau. Dia tak dapat kawal Hulk. Hulk dengan Banner ada salah faham dan Hulk take over balik badan Bruce Banner ke. Hulk mengamuk and everything. Maybe diorang boleh sampaikan satu cerita yang make sense, tapi aku tak nak. Kalau kau betul nak jadikan street level, tolonglah for the first time in forever bagi Peter Parker satu villain yang memang originated daripada dia. Bukannya ada kaitan dengan karakter sekeliling macam dekat dalam Spider-Man Homecoming, Vulture ada kaitan dengan Iron Man. Spider-Man Far From Home, Mysterio tiba-tibanya ada kaitan juga dengan Iron Man, dengan dia punya mentor. Why not Spider-Man
Brand New Day, kau bagi satu villain yang baru untuk dia. Explore jauh lagi Peter Parker ni. Jangan asyik-asyik nak kaitkan seolah-olah macam villain-villain yang tak puas hati dengan hero lain, Spider-Man yang kena tempias. Tak fair. Tunjukkan yang Spider-Man itu adalah a friendly neighborhood Spider-Man. Macam mana series Friendly Neighborhood Spider-Man buat? Dikatakan juga dalam cerita Spider-Man Brand New Day ni, mungkin Tombstone pun akan muncul dalam cerita ni. Which is good lah. Kekalkan. Kekalkan Tombstone nak muncul ke? Kekalkan Scorpion nak muncul ke? Kekalkan Tarantula nak muncul ke? Anything yang related to the Spider-Man daripada sources material, walaupun aku tak baca banyak pasal Spider-Man, buat masuk jadi dalam live action. Tapi Tom Holland sendiri pun dah katakan sekarang ni ada banyak, diorang tak start shooting ni, diorang start shooting summer and akan wrap up film Spider-Man Brand New Day ni pada fall. So diorang tak shooting ni, cuma ada banyak rewriting proses dalam Spider-Man Brand New Day ni, ke mana direction yang dia nak bawa Spider-Man Brand New Day ni pergi ke film Avengers Doomsday. So aku harap writing tu, penulisan itu adalah penulisan yang masuk akal kepada karakter, masuk akal kepada story, masuk akal kepada kita as an audience. That is my hope for Spider-Man Brand New Day. Tapi apa pendapat korang semua pasal Spider-Man Brand New Day yang aku ceritakan dekat korang semua ni? Adakah korang lebih nak Spider-Man Brand New Day ni dia jadi street level, ataupun korang nak dia jadi multiversal film di mana Andrew akan muncul, Tobey akan muncul kembali? Komen kat bawah. Ataupun does it make sense untuk Hulk jadi main villain? Ni bukan Hulk, Red Hulk, Bruce Banner Hulk jadi main villain untuk Spider-Man Brand New Day. Korang boleh komen dekat bawah, okay? So kita dah sampai ke hujung video. Thank you very much lah sebab korang dengar celotehan aku malam-malam macam gini. Hopefully korang terhibur, and boleh komen dekat bawah teori-teori korang pasal filem-filem MCU. Okay. So itu dia. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Terima kasih banyak-banyak sebab spend your time. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Teruskan support Philip Vincent YouTube channel Correct Plot. Okay. I'll see you guys next time. Assalamualaikum dan bye-bye.